Oi, Apa? macam sebelah ada power. Power bos. Ada power. Ni Alah. orang panggil Honda EF9 Oh. Cantik lah bos. Tapi kalau kau tahu owner dia orang lama. Ya bos. Nampak tu? Nampak? Nampak tu orang lama. Macam dia kata dulu kata dia tak macam ni bos. Ha. Dia buat dalam lebih kurang 1 tahun kot. Setahun Baru lebih? dia dapat hasil yang macam ni. Bos cakap. Ini banyak habis weh. Ui. Barang-barang semua dia. Oh. Kalau macam ni merah kalah ke tengkar Bos merah? tengok dalam, tengok dalam. Yo, belanja yo. Tengok dalam, tengok dalam. Ya, buka. Boy. Lawa lah. Belanja habis bos. Cleannya lah hai. Ha? Kalau lah saya punya EG macam ni. Dia punya dashboard dia, tengok dashboard dia. Wah, dia punya dashboard dia. Kemas kan? Wah, ya Allah. Kemas habis dashboard dia. Saya kalau dapat naik kereta macam ni pada bersyukur dah bos. Oh, tapi kan ada satu benda yang rare juga. Apa? Ni, kita sikit belakang ni. Ini dia kalau original dia getah. Dia boleh ditekan, nampak? Uish, ni original lah bos. Dia kalau original boleh tekan. Ini memang susah dapat. Kebanyakannya dah pecah, dah hancur. Tapi berada ni dapat lagi. Cantik. Macam power tak? Power bos. Power kata dia. Orang-orang lama memang tak boleh kalahkan lah kalau buat kereta. Why? Ini baru betul orang lama. Kan? Kemas kan? Abang.